Minda fokus vs minda bercelaru pilihan hidup N. Pernah rasa macam hidup tak ke mana-mana, padahal anda sibuk setiap hari? Itu tandanya minda anda sedang bercelaru, bukan fokus. Hari ini kita bincang perbezaan antara minda fokus dan minda bercelaru, dan bagaimana ia menentukan kejayaan atau kegagalan dalam hidup. Apa itu minda fokus? Minda fokus ialah bila anda jelas dengan apa yang anda nak dan anda beri perhatian penuh ke arah itu. Anda tahu matlamat dan anda jaga masa, emosi dan tenaga untuk mencapainya. Minda bercelaru pula melompat dari satu perkara ke satu perkara. Cepat terganggu, cepat tukar arah, buat banyak benda, tapi tak habis satu pun. Contoh, fokus. Hari ini saya siapkan satu video. Bercelaru, sekejap nak buat video, sekejap scroll, sekejap nak mula bisnes lain. Kesan minda fokus. Minda fokus mencipta hasil dan ketenangan. Minda bercelaru mencipta tekanan dan penyesalan. Fokus keberkatan masa. Bercelaru, pembaziran umur. Bila anda fokus, anda buat lebih dalam masa yang sedikit. Bila anda bercelaru, anda rasa sibuk, tapi tiada apa yang selesai. Ajaran Islam tentang fokus. Fokus satu demi satu perkara itu yang Islam ajarkan. Nabi SAW sangat fokus dalam setiap tindakan, sama ada ketika beribadah, bekerja atau bersama keluarga dan sahabat. Dalam Islam, fokus itu ibadah kerana ia menjaga amanah masa. Cara membangunkan minda fokus. Tetapkan satu matlamat harian. Bangun pagi dan tulis, hari ini saya nak fokus hanya pada satu perkara. 2. Jaga ruang minda dan gangguan. Matikan notifikasi, letak masa untuk media sosial. 3. Zikir penjernih fikiran. Ya Allah, tetapkan hatiku atas agamamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 4. Muhasabah malam. Tanya, hari ini aku fokus atau bercelaru? Minda fokus membawa anda lebih dekat dengan kejayaan dan rida Allah. Pilihlah untuk hadir sepenuhnya dalam apa yang anda lakukan. Kerana setiap saat yang fokus akan dibalas dengan video hasil ini, dan ketenangan. klik like, share dan subscribe.